Korang tahu tak, makin tinggi resolution dapat bantu untuk korang buat kerja dan multitasking, lagi-lagi untuk video editor. Jom saya tunjuk. Kedua-dua monitor ni saiz dia sama je, 27 inci, cuma yang belah kanan adalah monitor AOC beresolusi 1440p, yang ini pula monitor MSI resolusi 1080p. Kedua-dua monitor ni korang boleh dapatkan di Sawada Teknologi. Yang pertama sekali saya nak review perbezaan untuk kalau korang buat kerja video editing. Macam kita tahulah, kalau kita buat video editing memang crowded lah screen. Macam-macam maklumat ada dalam satu screen ni. Kalau kita tengok, ada kat sini untuk editing, yang ini pula layer kita punya audio dan juga video. Kalau kita tengok kat sini untuk monitor 1440p, banyak layer korang boleh letak, still gambar masih lagi jelas. Ok, sekarang kita pindah dekat monitor 1080p pula. Kalau kita tengok dekat monitor 1080p, layer ni terus padat, dia punya sharpness dekat tulisan semua berkurang, dan kalau korang tengok memang nampak padat lah dekat dia punya layout ni. Ok, kalau korang tengok pula dekat video sini, sharpness dia berkurang, sangat pixelated. Beza dengan monitor 1440p. Kita pindahkan balik. Ok, dia punya sharpness masih kita dapat kekalkan. Video semua nampak sangat jelas. Kalau korang ada buat kerja typing dan baca banyak dokumen, resolusi yang tinggi dapat bantu untuk multitasking, buka lebih dari satu dokumen pada masa yang sama, dapat kekalkan ketajaman tulisan. Dari segi harga pula tak jauh beza. Tak macam dulu, harga monitor 1440p sangat mahal, tapi sekarang korang dah boleh dapat serendah harga RM699. Jadi kalau nak dapatkan monitor yang sesuai dengan korang, boleh tekan kod di bawah atau roja je kami.